Apa khabar semua? Anda pernah jumpa tak lori Tata? Ini lori yang macam lori hantu tu. Dekat depan dia bulat-bulat dan satu masa dulu dekat merata-rata tempat pun ada. Tapi lepas tu lori-lori macam ni dia lesapkan. Paling last saya nampak pun dia orang guna untuk angkut balak. Dan yang paling pelik, tak ada orang tahu ke mana menghilangnya lori-lori ni. Jadi dalam video ni kita akan tengok tentang asal-usul Tata Group yang mana dia adalah gergasi yang sangat berjaya dekat India. Sampaikan dia boleh beli brand-brand kereta dari UK. Contohnya macam Jaguar Land Rover dan banyak lagi syarikat dari sana kena beli dengan Tata. Padahal dulu dia kena jajah dengan UK. Okey, jom kita tengok. Jadi Tata Group ni sebenarnya adalah satu syarikat konglomerat paling besar di India. Konglomerat ni maksudnya dia macam ada HQ dan di bawah dia tu ada banyaklah syarikat yang operate dalam pelbagai industri. Contohnya, company yang buat lori Tata tu nama dia adalah Tata Motors. Jadi Tata Motors ni adalah sebahagian dari Tata Group lah. Dia ada banyak lagi syarikat lain. Ada 20 lebih kalau tak silap saya. Dan mereka ni ada di lebih dari 100 negara. Memang besar Tata Group mesti. Benda-benda IT pun dia buat. Kabel internet bawah laut pun dia buat. Sampai ke Malaysia lagi. Besi pun dia buat. Dan macam-macam lagi. Dekat Malaysia pun dia ada. Tapi sekarang ni kita tak perasan. Nanti saya ceritakan pasal bisnes diorang dekat Malaysia sekarang ni. Tapi mana datang asalnya Tata Group ni? Apa maksud Tata tu sebenarnya? Syarikat Tata ni sebenarnya diasaskan pada tahun 1868 oleh Jamsetji Tata dengan ayah dia. Asalnya diorang ni buat trading. Maksudnya dia beli dan jual barang, especially ke China dengan UK. Tapi lepas tu bila ada modal sikit, diorang beli pula satu oil mill yang dah bankrupt ni dan dia convert kepada cotton mill. Cotton mill ni maksudnya dia macam kilang yang proses cotton yang raw untuk dijadikan tekstil. Tapi walaupun Tata ni dia buka kilang tekstil, tapi dia punya aim ataupun matlamat dia sebenarnya adalah untuk buka kilang besi, nak buat hotel, nak buat universiti dan nak buat power station. Jadi company ni bukan kata setakat nak buat untung, tapi memang dia seolah-olah nak membangunkan juga negara India tu sendiri. Sebab waktu dulu dia orang kena jajah dengan British. Selepas Jamsetji Tata ni mati pada tahun 1904, anak dia pula iaitu Dorabji Tata take over dan dia berjaya buka Tata Iron and Steel Company. Sekarang ni nama dia Tata Steel. Maknanya Dorabji ni dia macam ikutlah plan yang ayah dia dah buat dulu. Lepas tu dia buat pula power plant macam yang ayah dia nak buat. Dan syarikat yang keluarkan power ni dia bagi nama Tata Power. Lagi ayah dia nak buat apa? Nak buat universiti kan? Sebagai tempat untuk orang India belajar. Maka dia orang pun buka pula Indian Institute of Science. Masa ni tahun 1911. Kemudian pada tahun 1938, JRD Tata pula take over dan expand lagi company ni daripada nilaian asal dia 100 juta USD kepada 5 bilion USD. Maka bolehlah kita cakap yang anak cucu Jamsetji Tata ni terror jugalah buat bisnes. Company ni pun dah jadi macam sotong tau. Maksudnya dia ada banyak tentacle dia tu dan basically dekat mana-mana industri pun dia ada. Kalau combine semua company yang dia ada dan juga company-company yang Tata ada saham dalam tu, dah lebih kurang 95 company dia orang kontrol. Dan kalau anda nak tahu, masa ni lah juga Tata Motors ditubuhkan. Masa dia orang tubuhkan Tata Motors ni, dia orang pandailah juga. Dia tak buat sendiri kenderaan-kenderaan dia orang, tapi dia collab dengan company besar. Contohnya macam Daimler-Benz untuk buat lori-lori dan commercial vehicles. Dan diorang punya venture ni memang sangat berjaya lah. Bukan setakat berjaya dalam negara je tau, tapi siap boleh ekspor sampai ke luar negara. Even sampai ke negara kita. Kalau anda nak tahu, dulu lori Tata ni memang merata-rata ada. Atas highway pun ada, jalan biasa ada, dalam hutan pun ada. Sampai kita tak payah tengok lah brand lori tu. Confirm brand Tata punya. Yang saya perasan, walaupun Tata ni banyak lagi company-company diorang yang lain, biasanya diorang operate secara senyap-senyap. Dia macam di belakang tabir. Ada benda yang kita beli ni Tata yang buat, tapi kita tak tahu sebab diorang guna branding lain. Tapi cuma bab lori ni diorang guna nama sendiri. Itu yang nama Tata tu menjadi sangat terkenal. Tapi selepas tahun 90-an macam tu, lori Tata ni macam makin lama semakin pupus.
Antara sebabnya adalah masa tu lori Jepun dah mula masuk. Masa tu ada Isuzu, Hino, Mitsubishi, semuanya masuk. Enjin pula lebih moden, jimat minyak, asap pun tak hitam. Lepas tu banyak saiz boleh pilih. Nak lori besar pun boleh, lori kecil pun boleh. Nak bawa pun kira relatively lebih senang berbanding nak bawa lori Tata. Lori Tata ni, driver-driver dulu cakap memang keras gila. Berpeluh-peluh kalau nak pusing steering tu. Lori Jepun pula sangat selesa dibawa. Itu yang laku sangat lori-lori dari Jepun tu. Sekarang ni, bukanlah kata Tata dah tak ada dekat Malaysia. Dia masih ada, cuma dia partner dengan DRB Highcom. Jadi segala teknologi pasal lori tu datang dari Tata, tapi fasiliti nak membina lori contohnya adalah dari DRB Highcom. Anda tahu tak, dulu ada ura-ura kereta Tata Harrier nak masuk ke Malaysia. Dengar kata kereta ni agak best, tapi mungkin tak berani masuk sebab harga agak mahal. Lepas tu version petrol pun tak ada, kalau tak silap saya. Dan orang Malaysia pun confirm lah kalau sebut Harrier, confirm ingat Toyota Harrier. Glamour pula tu kan, Toyota Harrier tu. Jadi memang susah nak compete dekat negara kita. Jadi baik tak payah masuk. Sekarang dengan banyak brand dari China lagi kan, lagilah susah nak compete. Alang-alang cerita pasal bisnes ni, kalaulah anda ni seorang usahawan, seorang peniaga dan sentiasa mencari peluang untuk mengembangkan bisnes anda, kami di Syarah.my ada menyediakan banyak latihan untuk membantu peniaga-peniaga di Malaysia supaya lebih maju lagi. Jemput klik link di bawah ataupun Google je Syarah.my jika anda berminat. Okey, jom sambung. Tadi JRD Tata jadi chairman kan? Pada tahun 1991, Ratan Tata pula take over menjadi chairman. Ratan ni mungkin ramai pernah dengar nama dia sebab dia agak glamour. Antara sebab dia glamour adalah masa tu dia orang decide untuk beli syarikat Jaguar Land Rover daripada Ford. Syarikat ni boleh kata kebanggaan orang British lah. Tapi waktu tu dia orang memang struggle lah dalam tahun 2008. Bila Tata dah beli company ni, maka immediately dia orang ada akses kepada teknologi-teknologi kereta mewah tanpa perlu buat R&D sendiri pun. Jadi segala engineering, platform kereta tu, teknologi dia, dealer network dia orang di seluruh dunia, sekarang Tata boleh kontrol. Tapi anda perasan kan, Tata ni walaupun dia dah beli Jaguar Land Rover tu, dia tak mengelabah pun nak tukar nama Jaguar Land Rover JLR tu kepada Tata. Sama jugalah macam masa Proton Control Lotus dulu. Diorang tak tukar pun nama Lotus tu kepada nama lain. Sebab brand Jaguar Land Rover tu pun dah cukup besar. Orang pun dah kenal nama dia dan associatekan kereta tu dengan kemewahan. Baik jangan kacau nama brand tu. Tapi cuma di sebalik tabir, sebenarnya brand tu dimiliki oleh Tata. Masa Ratan Tata jadi chairman, sebenarnya Tata Group ni dalam masalah juga. Sebab waktu tu, government India ni decide untuk buka market diorang kepada market luar. Jadi, company macam Tata Group ni tidak lagi terlindung daripada market luar. Kiranya sekarang, kalau ada company luar yang boleh supply benda yang Tata buat dengan harga yang lagi murah, maka akan kalahlah syarikat Tata ni. Jadi Ratan nak buat apa? Baik, masa tu Ratan beli banyak jugalah syarikat-syarikat luar, of course secara strategik lah, supaya masa depan Tata ni sentiasa cerah. Mungkin sebelum orang tu boleh compete lagi, dia beli siap-siap dah orang tu. Jadi orang beli dari company mana pun, tetap dia yang untung. Kebiasaannya, bila syarikat family macam ni dah menjadi terlalu besar, lagi-lagi selepas 3-4 generasi, manajemen dia akan jadi huru-hara lah dan last kali akan terlungkup. Yelah, kalau anda perasan, kita ni nak bahagi harta pusaka pun huru-hara kan, nak bersatu hati. Ini kan syarikat yang berbilion-bilion macam ni. Tapi somehow, keturunan Tata ni boleh manage bisnes diorang dengan baik sampai sekarang. Of course, ada je lah skandal sekali-sekala. Tapi generally tak nampak macam company ni tengah struggle. Cuma kalau compare dengan konglomerat lain, contohnya macam Samsung ke, Geely ke, even Mitsubishi, nampak macam Tata ni sangat low profile. Jarang je kita dengar pasal dia kan. Jadi kalau anda dapat belajar something dari video ni, jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.